Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial tutorial bagi Singa Flow Beast Mini. Alright, untuk setting dan setup input bagi Singa Flow Beast Mini Baik, klik 2 kali sampai di input. Di sini klik dulu Hello Algo Trading. Input. Dekat sini, okey, tengok betul-betul. Auto trading true. Mode normal. Awak boleh nak ambil agresif. Tok suka agresif. Trading time frame 1 minute. Tok kejap lagi kita akan ubah ke M5 So ambil sini 5 minute. Fix lot size dengan modal 2000. Tok suka dalam 0.5. Besar. 0.05. USD. Di sini kita masukkan modal kita 2000. Basket, nak basket ataupun each entry. Kalau basket ni contoh dia tembak 10 entry, satu entry ada lebih kurang $1. Bila semua sekali 10 entry tu jadi $10 yang ini, okey, dia akan TP. Faham? Okey, yang ini kita boleh ubah 5, 10, 20. Lagi tinggi awak letak, lagi jauh TP dia. So better 10 lah. Ini tujuan dia untuk dia snipe. Okey, basket loss limit. Ini kalau korang nak buat macam stop loss lah. Bila korang type katakan dekat sini 11. Bila basket tu sampai negatif 11, dia akan cut. Okey, ini terpulanglah pada individu. Kalau Tok tak suka buat. As a rocks creator, I don't like for a stop loss. Okey, auto stop loss. Ini yang untuk I punya lah, untuk creator punya. Creator ada ni. Kalau you nak, you kena upgrade. Okey, auto stop loss ada di dalam kiraan robot. Bila kita buat on, dia akan kira kerugian yang sepatutnya dia boleh tutup dan kita masih lagi ada untung. Iaitu nanti ke depan dia akan cari satu TP yang akan menggantikan semula yang kita loss. Okey. So dekat sini basket loss limit tidak termasuk di dalam pengiraan robot tersebut. Okey. Auto stop loss pun I tak suka buat bagi Beast. Kalau untuk robot lain maybe I buat. Maximum position, no, jangan buat gila. Ini you letak 4 cukup. Okey, kalau you ada modal katakanlah tadi dia letak berapa? 100 kan? Okey. Kalau you modal 200, 250, dia takkan letak 100. 10 pun dia takkan letak sebab robot ni dia ada otak. Okey, dia boleh bezakan margin you macam mana. So kat sini sebenarnya kalau macam saya sekarang, saya ada 2000, equity ada 2000 dalam akaun ni. Okey. Jadi tapi saya tak nak dia letak entry banyak-banyak. Jadi saya suka dia letak cuma 3. Number entry 1. Maksudnya ni maximum position Okey. Number entry 1. Okey, sini saya letak 10 lah. Mana tahu saya nak buat basket nanti. Okey, maximum slippage jangan kacau account type. Ini dia auto. Dia boleh tahu you pakai sen atau standard. Auto lah, senang. Ni jangan kacau, walaupun awak boleh kacau. No, jangan kacau ini dua ni sensitif. Alright. So dekat sini sudah pasang Hello Algo Trading. Klik OK. Okey, sama kan? Ada beza ke? Tak ada. Okey, dekat Algo Trading dekat atas ni, sorry mungkin you tak nampak. Dekat sini Algo Trading yang sama baris dengan bar ni, di hujung sini klik Algo Trading jadi warna hijau. Tengok setting dulu, dia tengah membaca dan sudah pun meletakkan entry. Okey. Baik. Kita tengok macam mana. Okey, nampak dia tetap ada floating. Dia tak ada direct, tak ada. Dia bukan direct, dia tetap ada float. Jangan risau. Okey, sebab tu untuk cakap
lagi tebal profit ada, profit yang korang ada, equity yang korang ada, itu maksudnya minyak untuk dia bergerak ada banyak. Jadi kalau contoh ada 2,000, dia float dia sampai 500 pun kita tak kisah lagi. Ini memang adat di dalam trade memang adat di dalam trade. Kalau awak modal dalam 200, 250, 300, float yang korang kena berpeluh kadai lebih kurang half daripada equity ataupun balance. Okey, nampak dia dah ada keuntungan dah sikit. Boleh kalau kita nak close terus tapi kita nak ambil 10.05 USD. 05 is for broker commission. Sebab tu dia ada lebih sikit. So dapat kat kita bersih $10 nanti. Faham? Okey. Jadi dekat sini, okey, kita tutup dulu. Dekat sini, you boleh pilih nak berapa persen daripada modal. Kalau contoh 2,000, okey. 2,000 maksudnya 20% adalah $400. Betul? Kalau 10% kan 200. 20% 400. Itu cara kiraan dia. So bila awak letak 20%, dia akan tembak TP ni duduk di atas atau duduk di bawah mengikut kiraan dia tersendiri. Okey, boleh faham cakap tu? Boleh? Okey, cantik. Baik. Ini saya biarkan kat sini sebab dia dah ada TP Kita tak risau apabila ada TP merah ni, kita tak risau untuk kita close robot. Okey, contoh robot awak ni dah lama duduk dekat carta 5-6 jam. Awak nak klik tak boleh, nak minimize macam ni pun tak boleh. Okey, dia dah macam lekat dekat carta. Cara yang paling mudah untuk awak buat ialah close di sini, di penjuru kanan. Sorry, awak tak nampak lagi. Di penjuru paling kanan pangkah yang kecil tu. Awak akan nampak dua pangkah. Satu pangkah close besar, satu close kecil. Close yang kecil. Macam tu saja. Nampak? Ini tetap berjalan, jangan risau. Okey, kita nak ambil balik. Nampak? Masih ada. Ini di dalam server broker. Sudah pun direkodkan di dalam server broker. Robot dah hilang. Boleh nampak Okey, baik. Untuk seterusnya, robot yang seterusnya yang kita nak tunjukkan kepada anda semua ialah robot terbaru kita yang bernama ROX IQ dalam bahasa ringkasnya iaitu ROX Institutional Quant. Ini robot canggih bang. Ini robot canggih. Okey, N5. Okey, N5. Fixed lot size. Saya suka kalau dengan robot ni saya suka 5 terus. Sebab dia float tak tinggi bang. InsyaAllah. Kalau modal lebih kurang $500 pun saya berani lagi 0.5. Sebab dia accurate, kadar akurasi dia lebih kurang 80 hingga 98%. Antara enjin yang paling berjaya lah kita pernah cipta. InsyaAllah. Use automatic money management force. Ini kalau awak nak selamatkan lagi akaun awak tak yakin dengan dia, awak boleh buat true, tak ada masalah. Buat force. Jangan tiru cara saya. Saya memang tak suka benda yang boleh membatalkan duit secara tak sengaja. Okay, nampak sini dah untung Ini dah untung 2.6. Baik. Minimum decision score 70, minimum entry interval ni biar ini yang kacau. Okey, ni jangan kacau. Maximum candle travel before entry percent 50. Okey. Before entry percent 50. Recovery start is ini start after hours ini jangan kacau, ini semua yang kacau ni. Okey. Profit lock start ni biarkan, auto stop loss. Okay. I don't know kalau you punya model tak ada. Tapi setahu I, kalau flagship elite memang ada lah. Sebab
Kalau as a creator, dalam standard pun I ada benda ni. Ini memang special. Auto stop loss. Dia sama macam tadi. Dia ada kiraan termasuk dalam kiraan robot. Bila kita buat on, okey, dia akan termasuk di dalam otak robot tu bahawa kita dah rugi sekian-sekian dan dia akan cari balik jumlah tu dengan kadar segera. Okey, ni pun sebenarnya I tak suka off. Kalau you nak jaga duit, you on lah. Alright. Addictive profit lock. Ini hanya orang yang tak berakal saja yang akan off. Ini adalah satu kelebihan bagi flagship elite ataupun flagship ke atas, termasuklah Big Boss ada benda lah ni. Ini maksudnya addictive profit maksudnya bila dia candle tu nak hampir sampai ke TP line tapi tak sampai, dia akan lock di situ dan you akan dapat semaksimum mungkin profit. Faham Baik. Maximum use particulars. Okey, ni biar yang kacau. Okey, jangan kacau. Ini pun jangan kacau ni. Ini kalau okey. Malaysia schedule. Okey, Malaysia schedule. Use Malaysia schedule. Kalau awak nak buat robot ni boleh tutup sendiri. Contoh. Okey. Awak nak ditutup pukul 4.30. Okey. Awak boleh type kat sini pukul 2. Pukul 12 lah. Katakan pukul 12 malam. 12.30 dia akan off dengan sendiri. Ini bukan 12 ni, ini pasal 12 ini 12 tengah hari tau. Buat lawak pula dah. 00. Okey, 00 is jam pukul 12 malam. Okey. Dan open balik pada pukul berapa yang awak nak. Okey, faham? Okey, awak katakan awak nak dia open pada pukul 8 pagi. Type dekat sini pukul 8 pagi. Ataupun pukul 8.30, sini 30. 8.30, dia akan on dan pada jam pukul 12.30 malam, dia akan off. Dan yang ini, jangan kacau. Okey, kita klik OK. Tadi kita nak ambil di M5. Okey, M5. Okey, good. Okey, tengok kat sini Okey, kalau ada current chart, pilih je current chart, lebih memudahkan awak. Dan ini sebenarnya untuk rekod awak sendiri, robot ni sedap main dekat mana sedap trade dekat mana. M1, M5, M15. Okey, by the way, letak di current chart lebih memudahkan awak. Dan kita akan letak dia di M5. Okey. Model ni tuan-tuan adalah model flagship Elite Edition. Dan ianya berkeupayaan untuk mengenal perangkap di dalam carta. Okey. Mungkin ada orang tak faham apa benda perangkap. Perangkap apa benda ni? Baik, saya tunjukkan kepada awak Ini adalah perangkap. Sekejap mana simbol? Okey, sini saya tunjuk. Ini adalah trap. Okey, ini adalah trap. Ni sini. Okey, masa dia berada di sini, apa anggapan awak? Nak naik? Nak turun? Okey, katakanlah awak ingat dia nak turun. Awak pun letak di sini sell. Dia turun. Awak ingat dia nak turun lagi. Tapi tak, dia naik. So, awak dah kena trap dekat sini. Faham? Baik, aliran pasaran yang sebenar adalah di sini. Ini adalah aliran pasaran yang sebenar. Okey? Baik, saya tunjukkan sikit lagi. Baik, di sini. Ini adalah trap. Okey, ini adalah trap. Banyak orang kena makan stop loss di sini. Okey? Dia kena makan stop loss di sini. Ini kena makan stop loss. Ini kena makan stop loss. So, siapa-siapa yang meletakkan stop loss, contoh, awak letakkan stop loss dan robot awak meletakkan stop loss di sini. Ataupun awak letak manual. Bila awak letak entry di sini, awak ingat dia nak naik. Awak dah kira dah dia nak naik. Contoh, tiba-tiba dia akan turun. Dia turun. Dia dah faham awak punya stop loss kat sini. Awak dah rugi. Awak letak entry di sini tadi kan. Contoh. Sampai di sini, awak dah rugi. Lepas tu baru pasaran naik. Okey, pasaran naik. Yang naik inilah yang original. Ini yang original pasaran. Okey, market. The real market is here.
ini. Okey. Masa ni orang akan tepuk dahi lah, "Alamak kan, aku entry kat sini, stop loss kat sini, dia dah makan stop loss aku baru dia nak naik." Itu memang taktik banker yang mengawal benda alah ni semua. Okey, boleh faham? Boleh faham bab tu? Alright. So, yang ini yang tadi masih lagi floating biar, yang ini belum masuk lagi nampak? Kuan waiting for full alignment. Apa yang dimaksudkan dengan for full alignment ni semua ni? Semua ni daripada D1 sampai M1 ni, semua katakan semua buy ataupun semua sell. Barulah dia akan masukkan dia punya TP, dia punya entry. Faham? Okey, ini kalau korang sayang duit, sayang account, tak nak MC, yang jenis ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat saya rekomenkanlah Rocks Institutional Quant, dan ianya mendapat pengiktirafan daripada Google AI sebagai Institutional Quant. Level dia. Dia bukan level EA biasa. Bukannya level Expert Advisor biasa. Sama macam IB lah. Introducer Broker. Ya, yang ini dah jadi MIB. Master Introducer Broker. Okey, boleh faham? Okey. Saya lupa nak keluarkan benda lah ni. Ini saya tak suka ni. Grid ni. Saya buang. Okey. Daripada sini, mana-mana robot sekalipun. Okey, mana-mana robot sekalipun, kita nak adjust dia punya input, klik belah kanan, pergi ke expert list, pergi ke properties. Di sini kita boleh buang robot dah sebenarnya kalau kita nak buang. Kalau kita nak input, okey, properties, dan kita ubah input kita di sini. Dan kalau kita dah puas, klik okey. Kalau tak, kita nak kembali dulu, ambillah cancel. Okey, boleh faham Alright. So, awak tengok tadi mini seolah-olah macam dia menembak di hujung candles. Tak, actually sebenarnya dia nak buat U-turn. Tak lama lagi dia akan buat U-turn. Contoh katakan dia di sini, dia nak U-turn macam ni. Ni, dia nak buat macam ni. Sekarang kedudukan adalah di sini. Tengok betul-betul Alamak, tak boleh ubah ke? Okey. Sekarang ni, kedudukan bawah ni seolah-olah seperti di sini tuan-tuan. Seperti di sini. Dia tak akan direct sebab kita dah setkan mini ataupun daripada keluarga Singa Flow Biz ni untuk tidak menarik perhatian broker. Okey. Macam semalam saya kena ganggu dengan broker di mana TP saya dia orang susun nampak macam cantik, tapi kalau saya biar memang saya akan MC lah. Okey. So bila kita buat macam ni, broker tahu kita pakai robot, dia takkan kacau lah. Bila dah float macam ni, dia akan kata robot kita ni gila. Robot ni tak boleh pakai. Dan dia orang takkan tengok lagi skrin kita. Itu yang kita nak. By the way, sebenarnya apa yang robot Singa Flow Biz cuba buat tadi ialah dia akan U-turn dan makan macam ini. Kena sini. Maksudnya di depan nanti dia akan makan ke bawah. Kalau tak percaya boleh tengok market sekarang. Market sekarang memang tengah turun dan ianya boleh turun sampai ke level ini. Nampak? Boleh faham? Jadi kalau awak nak risau, awak perlu risau dengan cara yang munasabah. Faham Alright. So ini cara kalau kita nak tengok market sama ada layak atau tak layak kita nak risau. Faham jangan anxiety tak tahu hala pula. Ini market memang dia nak turun, dia ada naik, dia ada turun, tapi sekarang dia nak turun. Dan memang jenis bis dia cara bis. Okey, saya akan tunjukkan robot yang lain. Expert list, remove, dan robotnya sudah hilang. Okey, sekarang ni kita nak masukkan robot baru. Iaitu robot kapitalis. Okey, robot kapitalis ni boleh digunakan satu hari, satu kali ke dua kali sahaja. Robot ni sangat ganas.
dan menggemaskan hati bagi mereka yang ada anxiety attack, selalunya kita akan gunakan ianya di M1. Yang terbaik adalah di M1. Okey, kapitalis ni dia akan cari berapa yang kita nak. Okey, kita check dulu di sini. Okey, input dia memang off sebab takut kita terkejut. Dia letak awal-awal lagi 0.2, maksimum dinamik 0.5 dan kita boleh set lah kita nak macam mana. Alright, boleh faham semua? Okey. Nampak? Ini. Ada broker kacau kita punya TP. Nampak? Broker kacau kita punya TP pergi ke 10 USD. Okey, sekarang ni kita akan bawa masuk balik Bismini kita untuk dia menguruskan TP dia sendiri. Mode saya suka agresif. Okey, di minit M1. Okey, tak apa. Oh, bukan. Sorry, bukannya broker adjust kita di M1. Ini baru betul. Kalau kita di M15 dia lagi dekat lah. Okey, nampak okey, jap. Okey. So, kita akan keluarkan robot ni sebab saya nak masukkan robot lain. Yang ini biar dia uruskan. Okey, robot yang akan kita masukkan ialah kapitalis. Jangan terkejut dan saya sendiri pun mungkin akan meloncat kejap lagi. Sebab ini bukan masanya yang terbaik untuk menggunakan robot kapitalis. Faham perkataan kapitalis? Capital. Okey. Auto stop loss. Yang ini saya terpaksa buka kerana ianya sangat menakutkan. Robot ni boleh digunakan pada jam 5 pagi sehingga pukul 9 pagi sahaja. Dan kemudian masa kedua adalah pada pukul 5 petang sehingga pukul 7.30 petang. Itu masa yang sesuai untuk gunakan dia. Jadi sekarang kita nak buka pada jam 12.21 petang. Saya tak menjaminkan bulan dan bintang kepada anda. Okey. Use only when auto stop loss is on. Maksudnya bila kita mencapai 300, dia akan cut. Boleh faham tuan-tuan? Alright. Jadi sekarang ni bila masa pula untung RM1 lebih ni? Tak apa. Okey, sekarang kita nak on. Okey, yang lain tak ada apa dah Setting apa tak ada. Okey, bersedia. On. Okey, robot kapitalis ni dia akan tanya, lu mau berapa bos? Ini something sikit dia ni. Oh, nampak tu? Dah naik Sekarang ni memang kalau time-time macam ni market dia nak gila sikit. Sebab tu saya cakap saya sendiri pun takut ni kalau nak letakkan robot time macam ni. Adakah nak letak robot pun kena tengok time? Yes bang. Ya kakak, kena tengok time. Time yang sesuai untuk awak letak robot tu pukul berapa dan bila. Okey, nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan satu jenis robot yang memang awak kena tengok pada timing. Tapi robot tu sebenarnya baru siap phase 1, belum siap phase 2, dia ada 2 phase. Tapi boleh digunakan untuk mencari profit. Baru pagi tadi saya cari profit dapat $230 lebih. Dalam masa lebih kurang 4 minit. Okey. Baik, kejap lagi kita tunjukkan yang itu. Ini kapitalis dulu. Okey, cara dia walaupun kita dah on tadi tapi dia tak nak mengejutkan kita Memang saya dah setkan macam ni. Kita cari yang paling kecil lah sebab sekarang ni market tak berapa cantik. So 50 dengan 1. Saya akan klik 1, 2, 3. Satu kali. Nampak? Nampak tak? Tu. Inilah dia kapitalis. Dia akan letak yang gila-gila kau. Dia akan cari. Okey, nampak ni. Floating berapa dapat berapa. Dia akan cari 50. Paling-paling dia akan dapat kurang lah. Kalau market tak cantik, dia takkan dapat 50. So, kita cari lagi dan cari lagi. Okey, nampak? Ini lah. Ini tak bagus. Dia sebenarnya untuk rock kapitalis ni, dia bagus pukul 5 pagi sampai pukul 7. Maksimum pukul 9 pagi. Sedap untuk letak
Rocks Capitalist. Rock Capitalist ni untuk cari duit segera. Macam saya duk buat pagi-pagi tu, dekat dalam Facebook saya duk tunjukkan kan. Tapi yang ini dibuat daripada robot. Robot yang buat benda lah ni, nampak tu. Sekejap je dah negatif 45 floating Ini bukan masalah robot tapi masalah timing. Faham? Ah, okey, saya nak tunjukkan pada awak macam mana. Alright. Kalau macam contoh macam ni, kita risau kan, kita boleh ubah di sini. Properties, kita ubah di sini 0.0.05. Yang ini kita akan ubah 0.08 sebagai contoh. Okey, ubah yang tu dah mencukupi dah. Klik OK, dan robot akan mengikut arahan yang terbaru. Okey, ni yang floating ni kita nak buat macam mana ni? 64, 65, 59 ni macam mana kita nak buat ni? Ini sebab itulah kita kalau nak gunakan kan, kalau kita nak gunakan Rocks Capitalist, kita kena tengok masa yang sesuai. Tengok sekarang tengah gila ni market. Ini nama dia market gila. Faham? Okey, daripada cara saya akan insert something. Sekejap Hacking Nashi. Okey, pasaran nak buy ke atas. Nak buy ke atas. Hacking Nashi ni cara dia baca terbalik Ini dia nak ke atas. Alright, tapi dia akan turun juga insya-Allah. Yang di atas tetap akan turun, yang turun tetap akan ke atas. Okey, saya bukan nak tunjukkan profit pada hari ini tapi cara untuk mengendalikan robot. Saya akan auto off, memang sudah auto off. Saya akan closekan robot ni. Okey. R ni untuk reset macam ni. Reset. Oh ini tak boleh reset sebab dia masih lagi di dalam trade. Saya close saja. Okey, saya biarkan je TP dia kat sini. Okey. TP untuk kapitalis dia tidak ada. Dia tak ada TP nanti dia akan lalu bila perlu close saya akan close nanti secara auto sebab saya dah keluarkan robot dia daripada gelanggang carta. Okey, untuk robot ini saya suka ni. M30 Professional Edition. Ini robot kesayangan saya. Current chart. Tak perlu pun nak banyak-banyak. Senang aja mengelolakan dia. Dan paling sedap main di trade di M1 atau M5. Okey. Klik OK. I want more. Yes, I want more. Itu cara dia. Dia akan kira. Dia akan tunggu dan tengok. Dan dia ada senjata sulit. Di sini senjata sulit dia. PKSR, bukan UPSR PKSR M15 dan juga SBT M1 M5. Apa maksud SBT M1 M5? Maksudnya dia boleh kita trade di M1 ataupun M5 sahaja. Ini automatik sebab memang kita di M1 sekarang. Dan PKSR adalah di M15. Apabila kita berada di M15, okey, kita akan menggunakan PKSR M15. Saya tunjukkan sikit. Apa? Cara dia trade di dalam M15. Okey, sebentar kita pergi ke M15. Ini adalah M15. Okey, PKSR ni dia bukan automatik. Kita kena klik dia untuk dia hidup. Okey. Dia akan tunggu rejection. PKSR ni agak special tuan-tuan, puan-puan. Agak special. Walaupun dia professional edition tetapi sistem dia mengalahkan flagship. Saya boleh cakap mengalahkan flagship. Sebab dia adalah sistem scalping dan dia ada PKSR. PKSR ni sistem macam kita memancing ikan di laut dalam. Memancing di kedalaman jiwa yang paling terdalam. Mencari cinta yang abadi. Okey, SBT M1 M5 sama juga. Ianya seperti kita casting ikan di dalam parit untuk mencari ikan haruan. Kan? Cari ikan haruan tak apa bang, jangan casting
hati awet. Nanti bini kat rumah mengamuk. Okey. Ada tak dia launch, dia masih lagi weak rejection. Saya tak nak tunjuk dia nak ambil TP macam mana. Saya cuma nak tunjuk hari ni cara untuk mengendalikan robot-robot ni dan cara input. Okey? Dan tak semualah. Kita ada 22 robot, takkan saya nak buat semua untuk hari ni. Okey, ni adalah properties dia. Kita buat kat sini kat range chart. Okey, yang ini boleh belasah dekat M1, M5, M15 dan M30. Contoh kita ambil M5. Saya nak tunjukkan sesuatu kepada awak semua sebentar dan kita klik TP. Basket. Okey, cantik dah. 5. Tak payah awak nak ubah-ubah. Ini buy basket. Kalau nak tamak, ambil buy entry. Tapi dinasihatkan jangan tamak. Orang tamak selalu rugi. Okey, klik OK. Kita nak pergi mana tadi? M5 Dan kita akan klik ke M5. Kita berada di sini tuan-tuan. Okey, kita pembesarkan sikit. Ini untuk kecilkan. Tengok dia punya market macam mana. Okey, ni untuk kembangkan dia. Alright, macam ni dah okey. Alright, sekarang I want more on. Tak ada masalah. Okey. Ini kita langsam lah Sekarang kita ada berapa duit kita? 1861. Tak apa, it's okay. Tak ada masalah kan. Okey. Apa kegunaan butang ni? Mula-mula I want more ni klik off dulu. Apa kegunaan butang ni? Kita klik. Okey, bila kita klik, katakan dia ada buat entry tadi dia akan padamkan semua entry dia sahaja. Dia tak akan padam entry robot-robot lain. Faham? Dia tak akan entry yang robot lain dah buat sebelum ni. Baik, saya nak tunjukkan robot yang seterusnya. Iaitu ROX M50-200E. Hafal hafal ni. Hafal benda ni. Hafal paparan ni. Sebab saya tak boleh letak di dalam skrin yang sama. Hafal paparan ni. M50. Okey. M50. Mana kau? Ni. Ini tengok input dia. Alright. Okey, ni tak payahlah. Ini terus jalan je. Kecuali kalau nak pakai lot size. Ini I like ni. Bubuh lah 0.0. Tarik macam nak bubuh 50. Okey, 0.08 cukup lah. Kan? Ini pun duk tengah tunggu floating ni. Alright. Ambil kau. Terus auto on. Dia terus auto on. Dia sini dia ada yang ini flagship edition tuan-tuan. Flagship edition selalunya ada manual mode yang macam ini. Okey, memang canggih lah dia ni. Okey, ni kita nak letak berapa kan? Kita nak letak 10. Sorry. 10 atau apa kan? Bila kita letak 10, contohlah kita nampak lah konon-konon kita boleh baca pasaran Konon-konon lah kita boleh baca pasaran. Sekarang pasaran ni nak buy ni. Klik buy, dia akan hantar 10 bang kat sini. Memang gila bang. Okey. Dan kita standby dekat sini, close buy. Standby je mouse dekat sini. Auto on tetap jalan, tak ada masalah. Dan kita lihat dekat bawah ni, bila ada keuntungan, ini bila dia naik ke atas, kita terus close buy. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengar baik-baik. Kalau kita tembak 10 dan kita close pun serentak 10, ianya boleh mengundang kemurkaan broker. Yang mana kalau awak buat selalu boleh menyebabkan akaun awak ni di-ban. So manual ni selalunya kita gunakan untuk menutup kerugian. Itulah kelebihan robot ROX Creator daripada Singaflow. Singaflow ni komposer muzik macam mana tiba-tiba boleh buat robot ni? Aku pun tak faham. Nak kenal Singaflow ni senang je tuan-tuan. Pergi dekat TikTok, search Singaflow. Dia ada 2 akaun, ambil akaun yang kepala singa tu. Satu akaun lagi tu dia buat apa tak tahu, dia buat untuk suka-suka dia lah kot. Pergi dekat TikTok, iklan sikit pergi kat TikTok dan cari yang Singaflow kepala singa. Dia ada lebih daripada 400 muzik AI yang dia buat. Boleh tahan, dia ada tema dia sendiri, Lion Wave yang baru je wujud dan satu-satunya ada di dalam dunia, Lion Wave. Yang sedap lah lagu dia.
Walaupun lagu AI tapi ada apa, copyright dan dia pun sudah mendapat pengiktirafan sebagai seorang artis yang tidak dikenali. Oh, malang sekali. Jangan report kat dia, nanti saya kena saman. Okey, dah floating 59, 20 bagai, tu yang tadi yang kita tembak tu kan. Okey, kita tunggulah. Sebab saya yang tu kena buat manual. Okey, kita tunggu. Tengok macam mana dia trade. Okey, bila floating ni untung saya akan close buy. Tengok betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Buka, buka. Jangan pejam mata. Kelip mata pun tak benarkan. Okey, dekat sini kita boleh tengok ROX FX Confident iaitu high end punya untuk signal untuk signal. Dan ini ada yang decision center. Oh, dah close buy, close buy. Dah dapat 19, 60 sen saya close buy dan saya dapat untung $10.07. Nampak? Macam tu je cara dia, kan? Okey, tapi jangan buat selalu nanti broker marah. Okey, dekat sini kita boleh set run cycle berapa kali. Nak ambil 5% ataupun nak run cycle je. Dia run-run dapat 10 sekali. Kalau 5, 50. Kalau till 6 PM sampai pukul 6 petang, dia akan cari duit untuk awak. Okey, asyik kita je cari duit kan. Bagilah robot pula cari duit untuk kita. Okey, dan dia adalah kat sini PKSR, SBT tadi dia ada. Okey, ini adalah flagship. Dan flagship ni dia ada VWAP. Tuan-tuan, ini. Ini bukan saya saja ni. Ini adalah enjin ni. Ini enjin tambahan. Enjin tambahan kepada model ROX M50. Dan kebanyakan flagship ada enjin melebihi daripada 2 enjin. Termasuklah manual mode. Okey, manual mode. Comel je bila kita ni. Comel je. Nampak? Okey. Jadi sekarang ni, ni dah ada untung. Saya nak kena close manual sebab robotnya dah tak ada kan. Untung dah. Yang Singapore Biz tadi pun untung. Semua sekali untung yang saya dapat ni ialah $22 dalam masa kurang 1 jam. Sepanjang review video ni lah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan robot yang terakhir. Yang saya juga sukalah dengan robot ni. Okey, kita close dulu. Alright, iaitu ROX. Jap. ROX AI ni biasalah kita tunjuk Okey, saya nak tunjukkan satu robot baru kita yang bernama ROX Commander. Memang terbaik bang. Barang ni barang jadi. Ini kalau orang yang tak nak serabut kepala otak, dia tak nak tengok carta dia semak apa semua kan. Dah cantik, dah hitam macam ni tiba-tiba. Macam tadi tu banyak pula dia punya shoot kan. Shoot sampai serabut kepala kan. Jadi tak nak serabut-serabut kepala. Yang tahu saya nak 1 hari 200. Lepas tu balik nanti saya nak guna duit tu nak belanja anak bini. Okey, ataupun nak pergi belanja Cingkaru dekat luar. Okey. Diperkenalkan kepada anda ROX Commander. Tengok cara dia trade macam mana. Memang best abang. Memang best. Okey, jap kita tengok dulu tempat yang sesuai. Okey, nak masukkan ROX Commander kita kena tengok dulu Kena tengok dulu. Okey, yang ini cantik, ini cantik. Dia kena macam ni. Dia jangan dalam keadaan trap. Dalam keadaan trap kita tak mau. Ini macam ni, ini bahaya. Okey, yang ini pun agak bahaya. Kita cari yang agak agresif sikit. Okey. Welcome ROX Commander. Okey, sini. Kita ambil sini. Saya suka ambil 10 walaupun saya cuma ada equity 2,000. Sebab ROX Commander ni kalau tak silap saya dia pandai untuk menguruskan profit dan loss. Kalau nak loss dia terus loss, kalau nak profit dia terus profit. Kita tekan OK. Okey, kita tekan OK. Tadi dia ada auto stop loss tapi saya tak nak. Nampak tu. Saya tak nak apa tadi? Saya tak nak aktifkan. Nampak tak ni? Tu.
Kat situ. Nampak? Okey, sekarang pasaran ada kat bawah. Kenapa dia tak letak di bawah tuan-tuan? Sebab di bawah tu adalah trap. Awak nampak? Dia naik semula. Okey, dia akan naik semula. Siapa yang letak sekarang ni siapa yang letak sell mungkin sekarang ni tengah tepuk dahi. Itu sebenarnya teknik banker untuk sapu awak punya stop loss bang. Okey, contoh katakanlah awak letak tadi entry di sini. Okey, awak letak entry di sini. Kemudian awak letak stop loss awak di sini. Okey. Dan kemudian awak letak TP awak itu di sini. So sekarang dia dah makan awak punya stop loss. Nampak? Itu memang cara broker. Pasaran yang betul hanya robot rock saja yang tahu. Okey, robot rock meletakkan di atas dan ia akan naik di atas. Tak percaya ke? Tak percaya tengoklah. Sebab tu ada daripada customer kita dari bule-bule. Orang Indonesia panggil bule. Bule ni Mak Saleh lah. Dia, dia beli robot kita. Sebelum Rox Commander ni wujud, kita ada satu lagi yang permainan dia hampir sama iaitu Rox Professional. Tapi Rox Professional ni orang Malaysia lah. Baik orang Melayu, Cina, India, dia tak berminat nak memiliki. Okey, sebenarnya orang putih ni dia beli Rox Professional. Dia bukannya untuk trade sangat. Tapi dia trade manual. Tapi dia nakkan signal daripada Rox Professional. Jadi Rock Commander ni adalah Elite Edition. Lebih tinggi daripada Rox Professional. Dia letak di sini. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya awak boleh letak buy di sini sayang oi. Itu maksudnya. Mak Saleh tu tahulah. Tadi kan kita letak sini. Dia dah turun sampai sini. Jadi, bila awak nak manually masuk entry, letakkan dekat sini buy. Dan dia akan naik dan kena di sini. Letak juga TP yang paling rendah tu di sini. Sayang, letak di sini TP awak. InsyaAllah akan kena. Sebab tu, dia orang beli robot Rox Professional. Sekarang ni dah jadi Rock Commander yang lebih ekstrim, Rock Commander. Dia orang beli adalah untuk mendapatkan benda lah ni. Robot tahu apa nak berlaku. Okey? Sebab robot keluaran Rox bukan calang-calang. Itu memang sudah pun diakui. Okey? Bukan calang-calang. Nasiblah kalau awak beli yang murah tu, jangan komplain. Kan tengok hargalah bang. Tengok hargalah. Kalau tak apa guna harga kan? Apa guna harga? Sebab tu robot ni ada banyak jenis. Kan? Okey, kita tengok. Kita tengok dulu permainan dia. Okey. Robot Rox Commander ni, dia ada phase 1 dan phase 2. Phase 1, kita set untuk dapatkan 200. Tak kisahlah 200 Kuwait Dinar ke, 200 USD ke, 200 ringgit Malaysia ke. Dia akan cari dulu 200. Okey. Tengok TP dia kat sini. 200. Nampak? Kalau dia hit kena sini, dia akan pergi ke sini. Dia akan dapat 200. Mission selesai. Dan sepatutnya phase yang kedua, dia akan gunakan 200 ni untuk perjalanan dia. Tambah dengan equity yang awak ada ni, jadi 222 untuk mencari 350 ataupun 480 dolar ataupun ringgit Malaysia. Faham? Maksudnya dia akan cari dulu minyak dia sendiri, petrol dia sendiri nak berjalan tu. Tetapi sekarang ni kita belum siap lagi di phase 2. Sangat susah nak buat phase 2. Actually bukan sangat susah. Sekarang ni Rock Operator dia tengah buat robot lain. Untuk Syntec Untuk Syntec. Nampak tu? Nampak tu? Sebab itulah tuan-tuan, kalau ada duit lebih beli. Sementara robot ni belum siap lagi. Kan? Jadi Rox Creator dia nak jual murah-murah je. Murmur je. Bukannya pada harga Elite Edition tetapi pada harga flagship. Okay. Nanti dia akan masuk kalau kelebihan flagship dalam ni. Kan? Kelebihan-kelebihan flagship ni macam-macam ada. SNR. Ada perisai untuk news. Okay, faham. Tapi Rox Commander dia boleh hadap news. Jangan risau bab tu. Lagi bagus kalau ada news. Contoh malam ni nak ada news.
Bearish ke bullish ni semua pakat duk bertengkar kan dekat dalam, forum Facebook, TikTok bagai kan. Tapi tuan-tuan, robot ni awal-awal dah tahu dah, nak bearish ke, nak bullish ke, dia dah tahu. Faham tak? Dia dah tahu. Mana pula dia pergi ni, hilang pula dah. Okey, nampak? Tak boleh tarik pula dah, biar dulu. Okey, apa? Kita tengok tengok mana pergi. Dia malu pula dah robot ni. Ya Allah, malu. Malu-malu kucing lah pula. Ya, aku terpaksa buat macam ni lah kalau dia malu. Remove dulu. Okey, kita remove dulu. Okey, ada orang tanya, boleh ke nak remove macam tu je? Kan, boleh. Kalau tak keluar juga sebab mungkin ni tengah sistem NT5 ataupun komputer saya tengah bagai, close je kat sini. Ambil yang baru. Oh, sorry. Silap platform. Silap simbol. Okey, ambil yang baru. Buat balik semula. Buang dia punya grid. Oh, aku punya memang grid. Okey, lepas tu masukkan balik ROX Commander. Input. Okey, dah. Alright. Jap. Jap. Expert list ni properties. Fix lot. Okeylah, bolehlah fix lot ni. Okey, nampak dia tulis dah minimum account money kena ada 1000 Tak kisahlah RM1000 ke RM1000 ke, tak kisah, janji ada Baik, tadi kita main dekat mana? M5 tuan-tuan Okey, M5 ke M1 M1. Okey. Ada orang tak. Okey, tak. Semua auto. Okey, boleh faham di situ. Okey, sekarang kita tengok robot ni dia meletakkan TP di sini. Lepas tu dia turun. Jangan gabra. Jangan risau. Okey, jangan risau Okey, kita tunggu je dia nak TP. Kalau ROX Commander ni tuan-tuan, sekarang boleh PM ROX Creator, tanyakan harga dia. Sebab nanti kalau dah sekejap saya jawab soalan ni sekejap lagi. Kalau dah siap phase 2, harga untuk Elite Edition adalah tak silap saya RM3,000. RM3,000. Wah, cakap, "Oi, kenapa mahal kan? Kenapa mahal?" Yelah, memanglah mahal. Elite kot. Kan? Bukan semua orang mampu nak miliki itu memang betul. Orang yang nak main cara macam ni, orang yang macam mana kan? Bukan boleh main 100-200. Tengok tadi dia minta minimum berapa dekat input. Dia minta 1000 kan? Itu agak-agak tu berapa banyak dah tu? Berapa banyak dah dia floating tu? Agak-agak lah. Itu kalau macam tu selalunya 200. Okay? Boleh faham? Alright. So, kejap lagi saya akan close robot ROX Commander ni. Kita nak masukkan robot lain. Ini robot ni, ROX ni mengakui dia belum siap habis buat benda ni. Tapi saya dah masuk dalam promo sebab dia boleh cari duit 200. Dia boleh cari duit 200 dalam sepagi je. Okay. Time macam ni memang agak-agaknya kurang cantik lah. Kurang cantik dia punya pasaran Okay. Saya close. Tengok nak close pun susah sikit. Kalau berminat, boleh tanya kepada ROX Creator. Mana tahu awak nak buat $200 atau RM200 satu hari dalam masa yang sekejap dengan kaedah yang tadi. Kan? Okay. So, kita akan masuk robot yang seterusnya iaitu ROX Impact X. Iaitu satu robot yang menjadi kesayangan ROX Creator. Iaitu salah satu robot yang mampu untuk menghadap reboot. Reboot apa tu? Reboot market bang. Sekarang ni macam ni ini reboot market lah kita panggil ni. Dia tengah gila. Okay, tekan OK. Nampak? Ini jangan klik, memang tak boleh klik pun. Ini bila market atau broker berubah baru dia akan keluar dan tutup secara automatik. Yang ni boleh. Okay, nampak dekat sini. Ada untuk Effect Confident dan plus Dragon Bone. Ini special sikit. Nampak? Dia dah nak kena Dah nak kena ni. Nak kena ni.
$95. $95 ni TP adaptive ke kalau tak silap. Okey. Alright. Sebab tadi kita dah closekan, bila masuk Rocks Impact, okey, dia akan ambil dapat. Alhamdulillah. Berapa kita untung? 58 sen. Okey. Baik, button ni, button ni dia sini ada auto impact. Maksudnya bila nak berlaku tiang dia akan on automatic atau tak boleh on. Dia memang akan on automatic. Ini tak perlu kacau lah. Okey, search sama juga dan dia ni di bawah flagship edition. Oh, dia hantar TP Berapa nilai dia hantar ni? Kita tengok sikit. RM1 USD. Okey, tak apa. Janji TP je. Alright, dan tak silap saya lah daripada Rocks TP ni dia adaptive yang saya buat. Saya lah Rock Creator tu. Kan. Dia ni ada TP adaptive. Okey. Ini kalau aku main kat handphone sedap ni. Beribu dah aku untung ni kat sini ni. Tapi tak apalah. Alright, ini observe. Observe ni dia akan observe market sahaja. Dia ada time dia untuk dia observe. Dan search. Betul ke? Jangan aku sebutan ni. Search ni dia semua automatic. Ini tak perlu nak kacau lah. Ini semua automatic. Kalau nak pakai manual mode, sila buka manual mode di sini. Okey, dan kita boleh kalau kita nak buy. So saya nak tengok sekarang ni sesuai buy ke sesuai apa ni sekarang ni Sekejap custom Ekinashi. Saya suka pakai Ekinashi. Okey, sekarang floating. Floating is means kita tengok sejarah dulu. Dia nak naik sikit lepas tu dia akan turun. Nampak turun. Okey. Jadi kadang-kadang orang tanya saya, Bang Rock, macam mana Abang Rock boleh baca Dia macam ni lah bang. Abang kena hilang dulu RM100,000 baru abang pandai. Saya di dalam bidang ni, saya masa duk belajar dulu, saya hilang RM98,000. RM98,000 bang. Semua orang macam tu. Yang mana yang dah jadi otai sekarang kan, yang konon-kononnya otai, kadang-kadang sampai RM200,000-300,000 habis. Benda ni kita tak boleh serik. Sebab bila kita nak belajar, kita kena pakai yang pertama demo. Bila demo dah mahir, kita kena pakai live. Dan memang bermodal lah bang. Kalau live ni bermodal, modal real bang. Okey. Baik, kalau macam ni dia nak sell. Okey, saya akan tunggu sekejap. Dia bagi dia naik atas sikit. Okey, liquidity kosong dan saya sell. Nampak tu? Terus ada TP So kita tak risau sebab ada TP. Tapi boleh je kalau kita nak klik close sell. Close sell. Settle. Nampak? Itu dia tembak sendiri. Bukan saya klik tadi. Baik. Okey, nampak? Nampak cara dia macam mana? Alright. Jadi sekarang ni yang kita ada ialah 2023. Saya belum rugi lagi. Sepanjang saya guna robot ni, kalau kita tak mengena-ngada nak ubah setting pelik-pelik, kan? Contohlah awak nak ubah setting dia, nak jadi pelik-pelik lah. Nak ubah benda ni ke, jadi false, benda ni ke jadi false. Kalau itu awak margin call dalam masa sekejap, jangan marah kita lah. Okey. Boleh ke kalau nak margin call bila kita menggunakan robot daripada Rocks? Boleh lah bang. Tak ada benda yang mustahil. Dan tak ada benda yang sempurna. Kita manusia pun tak sempurna kan bang? Jadi manusia yang tak sempurna boleh ke nak menghasilkan robot yang sempurna nak tanya? Tak boleh lah jawapan dia. Tetapi Rocks Creator sudah pun buat adjustment gila-gila. Kan? Saya dah buat adjustment gila-gila sampai satu hari saya cuma tidur 3 jam, 4 jam. Kan? Sampai saya mamai atas kerusi office saya ni. Risk yang kita ada untuk margin call ialah sebanyak 1%.
Dan saya takkan jemu untuk melayan kerenah customer. Jangan marah je, "Ni apa hal ni kan? Cakap boleh profit apa semua." Ketuk kepala kan. Cakap dah kita manusia tak sempurna, mana boleh buat benda yang kita nak claim jadi sempurna bang. Nah tanya elok-elok insya-Allah. Saya manusia dan saya sabar yang banyak. Saya orang sabar yang banyak. Dan saya bukan orang muda, saya orang tua. Ha. Jadi bila ada masalah, bagi tahu kepada saya dan kita akan buat kajian di mana salah dan silap dan kita akan fixkan error tersebut, insya-Allah. Kan? Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada para user saya, para pelanggan saya yang memberitahu kenapa floating lama, kenapa tak TP, kenapa lambat, kenapa itu. Itu sebenarnya akan memperbaiki mutu dan juga prestasi kita di sini sebagai ROX Creator. Okey, boleh faham? Yang tadi pun dah TP, sekarang ni dia buka sell kat sini. Faham tak kenapa dia buka sell kat sini? Robot ROX ni, kita dah memang set macam ni pun. Kalau orang lain tengok apa robot ni dia buka kat sini, kan dah sampai kat sini, kan dah rugi dah floating. Bang, sebenarnya macam ni yang saya nak tunjuk kat awak. Bila awak dah tahu TP sini, kat sini tadi awak letaklah sell. Faham tak? Letak sell secara manual, nampak dia turun. Dan letak TP awak tu, jangan letak kat merah ni, awak letak kat sini. Entry dia. Itu cara dia bang. Jadi, saya buat robot ROX ni untuk orang untung. Bukannya untuk orang margin call. Kalau macam saya cakap tadilah, kalau adjust pelik-pelik, tak mustahil lah untuk margin call tak mustahil. Okey. So, bila dia letak macam tu, okey, dia naik lagi kan? Letak lagi sell. Dia naik lagi kan? Tadi dia naik kat sini. Letak sell kat situ. Kan? Tunggulah. Tunggu. InsyaAllah ada hasilnya nanti. Nak tunggu ke? Okeylah. Kalau nak tunggu, kita tunggu sekejap. Sementara saya nak mencerahkan mata saya. Sekarang jam 12.50 petang dan saya belum tidur sejak semalam. Dan inilah pengorbanan saya kepada rakyat jelata. Kan? Sebab itulah robot-robot ROX ni kan. Kalau encik-encik semua, puan-puan, kakak-kakak semua kata mahal, sila buka market MT5. Okey, kita akan tunjuk sikit Okey, dekat sini pergi dekat market. Okey, dekat dalam ni yang belah kiri ni, klik je kat mana-mana di sebelah kanan button di sebelah kanan dan cari kat mana saya nak tunjuk kat awak. Okey, buy from the market. Okey. Silakan lihat harga robot daripada luar negara secara live di dalam rakaman ini. Robot saya yang awak baru lihat tadi tu, dia punya apa? Yang tadi yang mula tu M30 M30 tu level dia adalah level ni scalping robot. Yang tadi tu scalping kan, M30, M50 tu scalping. Ini harga dia sayang $1,799. Berapa duit Malaysia? Kalau awak nak sewa daripada dia ni ialah $1,299. Okey. Memang ada jual robot dalam ni. Kadang-kadang ni untuk ZAW USD. Kadang-kadang ada orang tanya saya, "Tok, broker tak marah ke kita pakai robot?" Marah apa benda? Kat dalam ni ada jual. Kalau dia marah, dia takkan jual lah. Okey, nampak tak? Ni. Tengok dia punya review semua. Okey, sekarang dia tengah buat promotion The special price is 1799 available until 18 August sampai hari ni je. Next price will be 2499. Memang harga asal dia 2499 sebelum ni bang. Jadi kalau korang rasa robot yang ROX ROX kereta tu jual mahal, kau fikirlah lagi 14 kali. Kan? Actually sebenarnya brother ROX Robo ni, akulah orangnya. Dia nak buka peluang kepada Malaysian. Dia bukan racist Cina nak beli boleh, India nak beli boleh, orang Siam nak beli boleh, Bangla yang ada IC nak beli boleh, Rohingya yang ada IC merah nak beli pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan you are Malaysian. Kan?
Actually, yang paling mahal adalah Bigg Boss, $2,000. $2,000, you bayangkan Bigg Boss tu cara main dia macam mana. Bigg Boss, okay, dia cara main dia macam Quantum Titan MT5. Ini pun harga 1199. Tetapi yang ini dia ada mod berapa je bang? Bigg Boss dia ada 10 engines plus 3. That mean 13 engine, 13 mod, 13 formula. 13 formula. Nak macam mana lagi? Semua enjin yang daripada keluaran ROX ada di dalam Bigg Boss. Everything include there. You just pay for 2,000 USD. It's about 8,000 ringgit Malaysia. You know. You see this? You see this? Just one mode only. 1199. Okay, faham? So, you see this? Orang bagi dia 5. Kalau aku jual Bigg Boss dalam ni aku tak tahulah. Mungkin bintang ni dah pecah sampai jadi 5, 10, 15. Kalau dia boleh letak 15. Why saya sebagai Rocks Creator tak masukkan di dalam MT5? Tak jual di dalam MT5? Because you all Malaysian people, please open your eyes, open your ears. I want to give you chance. Kalau I dah masukkan kat dalam ni, I dah letak harga $2,000, $700, $500, okay? No promotion. Dan saya tak boleh jual di luar dengan harga ringgit Malaysia. Saya tak boleh jual dengan harga ringgit Malaysia. For your information, FUR. Okay? FYR. Okay, for your information, FYI. Okay? Yang ada di dalam katalog yang harganya RM3,000 Malaysia, yang harganya RM2,000 Malaysia, yang harganya RM2,500 Malaysia. Non-Malaysian is paid for USD. USD 2,000, USD 3,000, USD 1,500. Tapi saya nak bagi peluang kepada anda semua orang Malaysia untuk rasa robot yang level-level international. Tak payah tengok lah, murah ni bukan robot. Ini scalper ni. Tak percaya belilah. Kan. Yang ini pula untuk assistant. Ada yang percuma pun ada. Sekejap tunjuk yang percuma, yang free. Mana Itu hari aku nampak. Ni murah ni. Ya, Super Skype Pro. Ni. Murah aja, 59. Boleh lah kalau nak beli. Tapi dia tembak macam kan. Malas lah nak cakap. Tapi aku tak kenal dia, dia pun tak kenal aku ni. Orang American ni mana tahu kita. Tak tahu kan. Okey dah. Nampak di dalam MT5 ni pun sendiri ada benda ni. Robot. EA. So tak ada istilah broker nak marah. Kan? What the joke lah. Broker nak marah. Sebenarnya bukan marah. Kan? Sebenarnya dia orang bila kita dapat keuntungan yang banyak, broker-broker kecil-kecil ni, dia akan ban bila kita asyik untung banyak, ya kan. Broker kecil-kecil yang menyewa ataupun yang duduk di platform MT5 yang besar ni. Ini platform dia, pentas dia. Faham tak? Nampak tadi dah profit kita dapat berapa tadi? RM2.14. Okeylah. Daripada tadi kita buat video ni dah berapa lama belum MC. Belum kurang kita punya wang di sini. Belum kurang bang. Nampak? Belum rugi. Tukarlah berapa robot pun, insyaAllah lah. Tak nak cakap besar. Okey, sekarang aku nak tunjukkan kepada korang cara Bigg Boss. Okey, cara Bigg Boss Okey, now kita akan masukkan Bigg Boss. Welcome Bigg Boss Engine Command Edition. Okey, dekat sini tak perlulah nak buat apa-apa. Pivot TP ni terpulanglah nak fit ke, nak additive ke. Aku mana-mana tak kisahlah ini. Aku pilih additive. Auto stop loss aku tak pernah test, tapi aku teringin nak test lah. Apa jadi pada 2000 tadi. Okay, kita on. Okay, lebih baik buka lah sebenarnya sebab Bigg Boss ni dia ganas sikit cara main dia. Menjerit-jerit. Ni kalau kena dengan dia menjerit-jerit kau.
Okey. Okey. Tengok barang yang berharga $2,000. Ini barang ni berharga $2,000 bang. Murah bang, murah, murah. Kau tengok tadi kan kat market tadi kan? Satu enjin je, 1,000 berapa tadi? 1,199 ini berapa enjin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bang. Mana lagi yang 3 enjin tu? Ni atas ni 1. Ah, lagi 2. Lagi 2 jap aku cari. Aku pun lupa dah aku buat benda ni aku lupa. Ni 1 manual. Satu lagi duk mana ni? Asalnya di dalam di belakang ni. Ah, dia automatically. Risk kita boleh pilih kita nak risk berapa kita sanggup kehilangan dalam sehari. Okey, katakan sekarang kita ada 2,000. So, I sanggup untuk kehilangan $100 lah. So, bila kita type 100, bila dia sampai 100, dia akan auto stop dengan sendiri. Okey, sekarang ni dia for safe trade scanning broker. Dia tengah scan dulu broker. Broker tengah buat apa sekarang? Tengah makan kopok leko ke? Tengah mandi ke? Kan? Tengah duk buat kerja sekolah ke? Dia scan dulu. Relax. Okey, kita tengok. Ini adalah persembahan daripada Big Boss. Dan kita tengok cara permainan Big Boss. Okey, sebelum tu kita nak tunjukkan bila you buat auto on ni jadi off, you boleh pilih antara salah satu sama ada nak pakai yang ini ataupun mana-mana. Okey, speed awak nak yang speed awak boleh pilih speed. Awak masuk balik sini auto off, klik lagi sekali dia akan jadi auto on. Dan kalau awak nak speed dia akan bagi speed, kalau awak nak tactical dia akan bagi tactical. Okey, jadi ini adalah normal. So kita tengok cara normal dia macam mana. Dia akan menilai antara dua berita. Yang pertama berita rasmi daripada MQLS. New bias ialah neutral low. Okey, maksud rendah. No high impact now. Tak ada market gila. You boleh percaya ke berita MQLS ni? Ni tengah gila ni. Crowd view. Ini daripada komen-komen korang di TikTok ini memang sangat gemilang. Big Boss rupanya membaca komen anda di TikTok, di YouTube, di Facebook, di tweet, di thread dan pelbagai lagi. Dia baca semua komen korang berkaitan dengan forex ni, berkaitan dengan ni emas sekarang ni nak apa, nak bearish ke nak apa. Dan dia dapat keputusan nak bearish proxy. Crowd view ni adalah view orang ramai. View orang ramai daripada komen-komen dia cuma perlu baca 3 hingga 5 saat di seluruh platform. Kecuali WhatsApp lah. WhatsApp dia tak boleh masuk lah dalam korang punya WhatsApp kan, private. Tapi komen korang dekat dalam forum-forum, ada yang cakap nak bearish, nak apa, nak itu kan. Nampak? Crowd cakap bearish tapi naik kan. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu. Dia naik bullish tu. Jadi yang crowd cakap sekarang ni dekat TikTok ke, dekat mana ke, salah. Jadi banyak orang sudah MC. Sebab apa? Sebab mungkin orang melihat kepada ni, EMA ni. Kan? EMA ni konon-konon akan menahan marahnya candle. Tapi dia boleh naik juga. Nampak? Okey, kejap lagi kita tengok. Crowd sudah berkurang jadi 67% daripada 68%. Ada orang dah mengubah komennya daripada nak bearish kepada bullish. Okey, kita lihat. Cara Big Boss. Ini I as a creator, Rocks creator, I belanja you untuk tengok cara Big Boss. Okey. Mana tahu kalau kata ada bajet lebih, bolehlah untuk memiliki Big Boss. Alright. Masa mula-mula keluar Big Boss ni, I cakap dengan you terus terang jujur. I cakap apa? Big Boss ni the final formulation, the final robot yang I buat. Everything inside there.
So, why I want to sell it? Just keep for me. Tapi sebab I punya customer dalam bidang bisnes lain kan, bila wife I broadcast, dia orang cakap, "Sorry Tok, I tak ada duit sekarang. Sorry, tak ada duit sekarang, minta maaf banyak-banyak." So, I mudah kesian dengan orang. I ni orang yang mudah kesian dengan orang. Okay? Untuk your information lah, robot ni mendapat pengiktirafan sepenuhnya daripada AI Google. Kita masukkan semua formula dia, apa yang dia ada, kan? Dan kita suruh AI Google tu terjemahkan dan tauliahkan apa yang boleh ditauliahkan kepada Big Boss Engine ni dengan kuat apa tadi? Institutional Quant. Dan dia memberikan kita tauliah sebagai Big Boss sebagai salah sebuah robot berlevel institutional quantum. Okay. Jadi ini adalah final sebenarnya. Harga dia kita jual tu murah. Dan AI cakap apa? Ada I buat video tu, boleh tengok dekat Facebook I. AI tu cakap, the price is very generous. Yes. Sebab you tengok tadi harga kat market berapa. Sewa berapa. Ini I nak jual terus. USD 2,000. You nak cakap mahal ke? Kalau you cakap mahal, you tengok balik market tadi. Kan? Sebenarnya Big Boss ni, kalau you all nak tahulah, untuk harga lifetime, kan, I boleh bagi dekat you sebenarnya is about dalam 6,000 hingga 8,000 dolar ni set ni. Nak oyak wi. Set ni kalau demo nak tahu ni, boleh jual sampai 6,000 hingga 8,000 dolar. Ni memang rega dia boh. Memang rega dia dah. Ni ada semua ciri-ciri. Bayangkanlah, crowd view dia boleh baca komen-komen kat Facebook, TikTok semua. Kau bayangkan macam mana aku coding dia. Seminggu tau buat benda lah ni. Seminggu nak buat ni saja. Itu nak formulation setiap satu ni, nak edit balik, nak audit balik semua ni, ambil lagi masa. Sampai kira aku mamai lah dekat atas kerusi ni. Ini berita daripada MQLS. Ni platform ni lah, platform ni. Dia ada berita dia. Kan, no high impact now. Padahal tadi market tengah ribut taufan. Banyak orang margin call, banyak orang loss. Memang aku sangat confident tadi. Okay. So sekarang ni boleh nampak cara dia trade. Baru profit 71. Sikitnya macam mana lah baru 71. Sebab dia boleh baca trap juga bang. Nampak tu, confirm short sell, stage buy exit. Dia akan tunjukkan ke korang apa yang berlaku sekarang, apa yang dia tengah buat, apa yang dia tengah fikir. Dia akan bagi tahu dekat sini. Kalau tiba-tiba broker nak kenakan kau lah, contoh broker nak kenakan kau, dia takkan tulis broker profile normal. Tiba-tiba broker nak jual harga mahal, spread dia lebar macam ni punya lebar. Harga mahal. Kau letak buy sepatutnya kat sini, tapi letak buy-nya kat sini. Sell-nya kat sini. Ini kita anggaplah ni spread dia. Ini kalau jadi macam ni, itu maksudnya broker dah nak jual mahal dekat kita. Okey, ni tak ada indikator ke? Adalah bang. Klik sini bang. Rock indicator bang. Ini short distance. Ini long distance. 4305. Kat mana ni 4305? Sell zone dekat bawah. Maksudnya dia nak turun. Okey, dia nak turun. Okey, sekejap kita tengok. Ya, dia nak turun bang. Okey, tengok harga dia. Okey. Inilah dia Rock Big Boss Engine. Itu je ke yang ada? Alah bang kau ni. Contoh kau nak cegah dia daripada buy lah. Ini sekarang dia sell Okey. Sell ni terus dia. Tekan. Dia hanya akan sell. Dia tak ada buy dah. Dia tak ada buy. Sebab kita dah lock kat sini. Buy tak boleh keluar. Faham? Ini memang automatik. Kan? Memang dia automatik semua ni. Tapi kalau kita ada masa duduk depan dia, bolehlah kita nak main-main ni.
Kan aku ni orang yang suka main-main. Suka main-main kan, suka nak tekan-tekan, aku buatlah setting macam ni kan. Ini kita clearkan balik. Natural. Nampak? Kalau yang ini, nampak? Tak boleh ditekan bang. Okey, buat ni balik. Nampak? Sell pula lock. Buy je. Okey, sekarang dia tak melakukan tindakan apa-apa kerana market tak berapa comel. Betul? Tapi kalau korang geramlah. Kenapa ini sepatutnya boleh sell ni. Kau masuklah manual mode. Pakai manual TP off ni jadi on. And then kita lancarkan serangan. Okey. Mengikut hawa nafsu. Kita sell. Ambil kau kan. Mana TP dia? Kadang-kadang hilang bang. Okey, tengok kat sini. Pergi dekat trade levels. Ambil kau. Nampak tu? Nampak? Ada je. Dia letak buy kat atas tu. Kita tak nampak tadi ni. Okey. Nampak? Tadi kita apa tadi? Kita buy Okey, kita buy demi TP dekat atas ni. Okey, kita nak close buy. Boleh ke automatic? Boleh. Ni kan kita buat TP on tadi kan. Ni dah ada TP dah kat sini. Kita boleh je nak biarkan. Nak buat cara manual, close lah buy kat sini. Okey. Okey, jap kita tengok sikit je. Bagi dia naik sikit lagi. Okey, sikit lagi. Sen-sen je ni. Okeylah, close lah. Okey, nampak? Duit kita kurang tak? Tak kan? Kita main-main je ni bang. Kita main-main pun duit 2,000 tadi tu tak berkurang. Nampak? Okey, yang ni kita manual mode ni kita close balik. Comel je, nampak? Comel je. Nampak dia letak lagi TP. Berapa ni harga ni? $1.99. Ya, beli mahal-mahal kan. Kenapa macam ni? Kalau macam tu bang, kau letaklah dekat sini ni besar sikit. Mana dia? Ni. Letaklah kat sini. Apa, sekarang kita letak ikut hawa nafsu lah. Boleh tak? Boleh tak? Kita letak ikut hawa nafsu lah. Modal ada 2,000 Kita nak letak berapa pakai hawa nafsu lah. Boleh lah 10 Nak margin call lah, biarlah. Kan, kalau margin call salah kita. Sebab kita sendiri yang mengikut hawa nafsu. Ambil kau, nampak? Okey, lepas ni dia akan buka 10. Ambil kau. Berapa ni? Ni masih yang lama ke baru? Ni 2. Ini bukan yang baru Sekejap, lepas ni kot. Okey. Tengok macam mana cara dia main. Cara dia trade. Tengok. Nampak? Itu sebab abang, kalau abang ada duit kan, kalau kakak ada duit lebih sikit, ambillah Big Boss. InsyaAllah tak menyesal. Sebelum saya kedekut nak jual benda ni. Sebab apa? Big Boss ni bang, the climax. Kalau ramai sangat orang pakai, kan, broker dia boleh ban tau. Broker boleh ban. Yang bernama Big Boss Engine ni dia boleh ban. Kita memang boleh buat balik. Tapi awak kena, bukan percuma lah kan. Bukan percuma lah bila nak dapat upgrade yang gila-gila punya besar tu, bukan percuma. Jadi, sebab tu kita kawal. Okey. Tengok nampak ni. Margin capacity. Kita tak boleh buat tadi yang 10 tu. Margin tak boleh pergi So, kita kena ubah. Margin 10 ni kita buat 0.5 lah. 0.5 pun dah besar dah sebenarnya. Okey, dia baca balik. Scanning broker dia baca balik. Okey, tengoklah. Saya belanja awak untuk melihat Rock Big Boss. Okey.